jangan simpan emas 1 gram ni banyak-banyak. Tak boleh ke? Sebenarnya bukan tak boleh. Kenapa jangan simpan emas kecil seperti 1 gram ni banyak-banyak? Bukan tak boleh simpan langsung. Bergantung kepada matlamat simpanan emas kita. Untuk gold bar 1 gram dan ke bawah. Pertama, kita perlukan storage yang besar dan banyak untuk simpan emas. Yang kedua, charge premium mahal sedikit berbanding item besar. Design simple seperti ini, RM15 per pieces. Design collaboration, RM50 ke RM60 per pieces. Ketiga, item koleksi 0.5 gram dan 1 gram akan jadi rare item. Jadi sampai masa nak jual nanti, terasa berat hati pula nak jual. Keempat, spek sekitar 9%. Kalau item emas yang besar seperti ini, 6 ke 8% saja. Tapi tidaklah menjadi halangan kalau ada yang simpan 0.5 gram dan 1 gram. Cuma kalau kita nak jimat charge premium, kalau kita nak spek yang lebih nipis, pilihlah item yang lebih besar. Bagi tuan-puan yang ingin memulakan simpanan emas dengan ilmu yang betul, tuan-puan boleh klik link profile, daftar akaun secara percuma dan saya akan bimbing tuan-puan sebaiknya.